Pernah lah satu ketika dahulu saya rasa saya ni terlalu tinggi sangat. Saya rasa saya ni seorang yang hebat. Dan saya perkecilkan orang yang buat kerja bawah ni lah. Dan bila ada kebetulan tu, saya secara tak sengaja saya dah rosakkan satu barang ni. Ikutkan diorang ni lah yang akan touch up benda ni. Saya rasa saya ni, oh, you buat elok-elok ni apa ni? Apa ni? Kenapa tak cantik? Saya rasa saya terlalu hebat sangat. Dan bila saya dah terrosakkan benda ni, diorang cepat-cepat pergi betulkan. Tak apa ma'am. Saya betulkan balik. Waktu tu memang saya rasa macam saya dipukul dengan hebat sekali lah. Wow, memang tak dapat bayangkan lah waktu tu perasaan saya rasa saya ni hebat sangat. Padahal benda nak touch up tu pun saya tak tahu. Jadi anda jangan terlalu nak bangga-banggakan diri dengan title yang kita ada sekarang. Semua peringkat bawah, tak kira level A, B, C ke, semua orang penting. Kita ni cuma diberi kuasa untuk uruskan saja. Tak ada apa-apa yang kita perlu banggakan. Okay, jangan buat benda yang macam saya pernah buat dulu, yang anda rasa anda terlalu hebat, tapi nak touch up barang pun anda tak tahu. Orang yang anda look down ni lah yang tolong anda untuk touch up, dia tolong recover balik benda tu. It's okay ma'am. Benda ni memang terpukul sangat lah, terasa sangat saya. So hargai semua orang, tak kira dia orang peringkat mana sekalipun, appreciate dia orang. Okay, buat kerja tu dengan kerjasama, arrange dengan elok. Jangan ada yang kita cuba nak tindas. Okay, jangan ada penindasan.